Saya rasa rugi sebab saya takkan dapat tahu cara betul untuk buat algebra. So markah math saya boleh jadi rendah sebab algebra tu lemah. Nama saya Alisha. Saya daripada sekolah SMK Common Green Lane. Saya masuk FTA daripada Form 1 sampai sekarang. Sebab saya memang nak masuk sebab saya rasa algebra saya lemah. Ada admin share dalam group pasal iklan algebra. 4/10 lah. Ya. Okey, lepas masuk? Saya rasa saya boleh jawab 10/10 kot. Maksudnya saya tak tahu kalau contoh kalau gerak ke kanan tu kita kena bahagi je. So kalau saya tak masuk ke algebra saya tak tahu. Best sebab Cikgu Maududi ajar. Sebab Cikgu Maududi ajar detail so saya boleh faham. Lepas tu dia macam bagi tips. Lepas tu dia tunjuk cara nak guna kalkulator dengan betul. Okey, bahan apa lagi yang Cikgu Maududi bagi dalam kelas algebra? Dia bagi paper macam untuk rujukan. Lepas tu dia ajar cara-cara step by step. Dalam 2 kali. 2 soalan baru faham. Bagi saya tuition lagi mudah sebab dia ajak like algebra saja. Saya rasa rugi sebab saya takkan dapat tahu cara betul untuk buat algebra. So markah math saya boleh jadi rendah sebab algebra tu lemah. Esok exam maths. Esok exam. Okey, berapa awak target untuk exam esok? Saya target 65 ke atas. Okey, ada apa-apa tak awak cakap untuk mereka yang tidak join, yang tidak mahir algebra? Saya rasa orang yang tak join algebra tu rugilah sebab dia pun takkan tahu cara betul untuk jawab algebra tu. Itu je.